Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Ada pertanyaan daripada rakan-rakan untuk bina laman interaktif. Okey, untuk bina laman interaktif, kita kena tahu dulu arahan yang kita nak buat supaya laman yang kita buat tu berjaya dengan sempurna lah. Di mana formulanya kita kena ada peranan, role, kemudian ada tugasan untuk apa kita nak buat tu. Contohnya bertindak sebagai apa? Pakar pendidikan digital. Bina apa? Nak bina laman, nak bina kuis. Kemudian untuk siapa? Sasarannya. Contohnya murid tahun berapa, kemudian untuk subjek apa, topik apa, kemudian apa hasil yang kita nak. Murid jawab soalan, kemudian formatnya kita nak dalam reka bentuk yang cantik, moden dan mesra mobile ataupun mesra telefon. Biasanya saya gunakan ChatGPT je. Okay, contoh, aku nak buat laman pembelajaran interaktif Bahasa Melayu tahun 3, tajuk kata kerja. Aku nak dalam laman itu nanti ada nota, infografik dan 10 soalan objektif. Sebelum murid menjawab soalan, mereka perlu masukkan nama dan nama kelas terlebih dahulu. Berikan prompt untuk aku salin dalam Gemini AI. Okey, kita dah minta prompt. Okey, kita baca dulu dah. Aku nak buang ni. Okey, contoh ni buanglah. Laman interaktif Bahasa Melayu tahun 3. Ni sasarannya Bahasa Melayu untuk murid tahun 3. Tajuk, kata kerja. Nak dalam laman ada nota, infografik dan 10 soalan objektif. Sebelum jawab soalan, kena masukkan nama dan nama kelas. Okey, kemudian kita minta prompt. Nanti bila kita minta prompt daripada ChatGPT, dia akan berikan rangkanya daripada sinilah. Rule, task, contact, hasil dan format. Okey, kita klik send prompt. Daripada prompt ni, kita akan hantar ke Gemini Canvas. Okey, kita salin, baca dulu dah. Baca dulu, kemudian barulah kita salin prompt tu. Okey, dah baca siap, pastikan bacalah dulu. Okey, dah baca, salin. Sini ada button copy. Kalau tak copy, kita boleh highlight, copy dan paste. Okey. Oh, tak habis lagi, dia sedang berikan prompt untuk kita tu. Halaman, kuis, contoh soalan. Ni dia bagi lengkap prompt tu untuk kita just salin dalam Gemini AI. Okey, dah habis dah. Jadi kita akan naik atas untuk copy. Sini copy. Klik copy ni ataupun kita boleh highlight dan paste. Kenapa lambat ni? Ada lagi? Okey, dah habis. Jadi kita naik. Sekejap kita nak copy. Tak bagi copy. Okey, saya reload dulu. Mouse saya ada masalah kot. Nanti kita ambil semula. Okey, mouse ada masalah tadi. Melekat-lekat mouse. Okey, kita naik semula. Okey, kita copy. Klik copy, masuk dalam Gemini. Pastikan dalam Gemini ni kita pilih More Tool dan kita cari Canvas. Klik Canvas dan kita paste lah. Okey, pilihan bagi saya pilihan terbaik Pro dan kita klik Submit. Ada cikgu tanya, bila murid jawab soalan, ke mana markah tersebut pergi? Macam mana kita nak paparkan semula markah-markah murid? Bagaimana kita nak buat rank dalam laman kita? Okey, kita tunggu kejap untuk dia siapkan laman ni. Ataupun saya pause untuk jimatkan masa. Okey, kalau kita lihat ni,
dah ada lah. Dah siap. Dah Jana ni, kita boleh lihat nota. Kemudian kita boleh lihat info. Ini untuk tahun 3, aktiviti. Dan akhir sekali, quiz. Di mana murid kena masukkan nama kelas, contoh. Kemudian dia akan mulakan quiz. Ini saya buat contoh. Seterusnya. Okey, ada betul. Okey, sekarang ni kita nak bila selesai murid menjawab soalan, dia hantar ke mana? Kalau dalam ni, keputusan ada kat sini. Semak jawapan dan sebagainya. Kita nak soalan, markah murid, nama kelas dihantar ke back-end ataupun Google Sheet dan kita nak dia buat ranking. Jadi kita buat sini, let's write ni, berikan guess untuk saya. Saya nak markah. Okey, saya nak nama murid, nama kelas, markah dihantar ke sheet saya. Okey, dan kita hantar. Submit. Okey, kita submit. Saya pause dulu. Azan. Okey, kalau kita lihat, dia telah berikan kod Google Apps Script kepada kita dan langkah-langkah penyediaan. Okey, ini yang dia beri. Okey, mula-mula kita kena buka Google Sheet. Okey, ambil blank, spreadsheet. Okey, yang ini kita namakan sebagai quiz. Quiz BM, contoh. Okey, kemudian pada menu atas, klik extension App Script. Okey, yang ini kita akan copy. Kita copy semua sampai last. Copy. Memang saya ada masalah. Ctrl C lah. Ctrl C. Di bahagian extension, pilih App Script. Okey, kita tunggu sekejap. Okey, di bahagian ni, formula yang dah ada, kita kena buang. Kita paste. Delete, paste. Okey, dan kita save. Save project. Okey. Oh, salah ni. Saya punya ni. Okey, tak apa. Tak apa ni. Ataupun kita copy je. Copy. Kita berikan semula. Masalah saya nak copy ni. Paste semula. Enter. Okey. Nanti dia mungkin akan betulkan semula. Cuma mouse saya ni melekat. Kalau tak ada masalah, arahan terperangkap dalam kod. Dia akan betulkan semula lah. Dia bersihkan semula. Okey, saya copy semula. Oh, satu lagi. Okay, copy. Oh, saya nak copy tak boleh. Ctrl A, Ctrl C lah. Okey, letak semula. Ctrl A, buang. Buang yang ada. Kita paste Ctrl V. Okey, kita save project. Okey, selepas save project. Okey, apa yang dia kata? Save web app. Kita dah simpan ni. Kita pergi bahagian deploy, new deployment. Klik new deployment. Kat sini kena pilih web app. Dan kat sini only myself kita tukar kepada anyone. Kemudian deploy. Klik deploy. Okey. Kemudian apa yang dia cakap? Okey, salin semula ke dalam aplikasi pembelajaran. Okey, kita bagi kebenaran dulu. Okey, kemudian continue. Tunggu sekejap. Okey, copy web app URL. Copy. Okey, kita buat sini, paste. Ini web app saya. Dan kita hantar, submit. Nanti dia akan connect antara front tadi. Ni yang depan kita lah. Ni. Bukan. Ni. Pembelajaran
kata kerja. Atas ada lagi tak? Pembelajaran kata kerja. Kita boleh klik open. Okey. Jadi bila murid jawab soalan, dia akan hantar ke sheet kita. Okey, kita cuba. Mula belajar. Quiz Sarik Said. Nama 3B. Keputusan akan dihantar. Oh, ni nanti kita boleh highlight. Kita hide lah. Okay, mula quiz. Cantik. Seterusnya menyanyi. Seterusnya terbang. Seterusnya. Seterusnya. Kita nak buat ada betul juga. Menyapu. Soalan. Seterusnya menyepak. Burung itu terbang. Seterusnya minum. Seterusnya mengutip. Seterusnya okey. Okey, ada kalau keluar macam ni kita klik fix error. Klik fix error. Okey, kita lihat markah dah dihantar. Markah ni dah dihantar. Tarikh masa, nama murid, nama kelas, markah, peratusan, kategori, semua dah dihantar. Cuma kita minta fix lah. Kalau lah halaman kita ada macam error, kita minta dia fix. Okey, kemudian kita boleh minta buat ranking. Tambah ranking, rujuk kepada web app kita. Okey, saya mahu record ataupun markah murid dipaparkan di laman. Gunakan data dari web app saya. Okey, nota. Copy. Paste. Bukan copy. Ni kita ambil daripada sini. Web app kan. Nanti dia hantar ke sini. Web app akan hantar semula ke laman. Okey, kita klik submit. Klik submit. Jadi sekarang ni di dalam spreadsheet kita, markah dah ada. Nama murid, nama kelas, markah, berapa peratus dah ada. Cuma sekarang ni kita nak dia paparkan semula di laman markah tersebut. Okey, kita tunggu sekejap. Saya pause lah. Okey, kalau kita lihat sini dah ada record. Kita boleh klik. Lihat, record. Okey, bila kita klik, dia ada something wrong. Kita minta dia betulkan semula. Fix error. Klik fix error. Bila keluar macam ni, klik fix error untuk betulkan semula ada error ataupun apa-apa masalah. Okey, saya pause sekejap. Okey, hasilnya dah keluar. Dia kata unexpected token. Apa yang kita kena buat, kena deploy semula. Okey, kita kena ambil Google Apps Script yang baru. Ctrl A, copy. Letak semula dalam ni dan buang yang asal, paste yang baru. Dan kita simpan, kena dia minta kita deploy semula. Deploy, new deployment. Okey, anyone, deploy. Kita berikan semula kod web app. Okey, paste. Kita cakaplah ini web app saya yang baru. Dan kita klik hantar. Kita nak dia connect. Okey, saya pause sekejap. Okey, dah siap. Kita buka balik. Yang baru. Record. Okay, kita lihat sini sedang memuatkan. Okey, dah berjaya. Sarik Said, teruskan usaha 0.4. Apa 0.4? Oh, peratus. Kita maklumlah, kita nak dalam bentuk peratus. Set semula data. Okey, cuba kita buat quiz sekali lagi. Anas. Ni dah ada nama ni. Kita cuba 3A pula. Oh, lupa nak suruh dia hide. Okay, mula quiz. Cantik. Membaca. Tidur.
mencuci. Okey, kita test dulu. Seterusnya, seterusnya, seterusnya. Okey, okey, 60%. Okey, semak jawapan. Lepas tu kita tengok rekod. Okey, ni. Cuma dia dalam bentuk perpuluhan. Kita boleh minta sini. Markah saya 0.6. Saya nak dalam bentuk peratus. Bentuk peratus. Dan kita hantar semula. Submit semula. Okey, kita tengok semula. Dia dah update. Oh, sudah deploy semula. Kita tengok dulu. Okey dah, tak perlu deploy. Dah 60%, 40%. Okey, kita cuba dulu sekali lagi. Quiz Anas Hakimi 3M. Okey, kita jawab soalan dulu. Seterusnya, 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 seterusnya. Okey, kita dah dapat. Semak jawapan. Ataupun kita nak tengok rekod. Okey, bila kita tengok rekod sini. Okey, ni dah betul lah. Kita dah betulkan tadi. Okey, itu untuk perkongsian. Kita juga boleh minta ni. Masa ni saya nak dalam bentuk masa ataupun tarikh Malaysia. Ni dia bagi Singapura kan. Okey, sekian untuk perkongsian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa nak share via Google Classroom ataupun Google Drive. Kita boleh. Ataupun kita nak letakkan di Google Site. Boleh pilihan lah. Google Site, Google Classroom ataupun direct Google Drive. Proceed. Dan kita buka lah restricted ni. Copy link. Dan nanti paparan dia macam ni lah. Ni kalau direct daripada Gemini. Okey, sama juga kita boleh lihat record. Ni record-record tadilah. Record-record ni akan disimpan. Kalau kita tak buat back end, tak adalah record ni. Jumlah murid dan sebagainya. Okey, sekian untuk perkongsian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.